Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kami akan membentangkan kes rasuah berprofil tinggi yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Kes ini mencetuskan kegemparan politik dan memberi kesan tamparan hebat kepada sistem keadilan negara. Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama yang disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman denda atas penyelewengan dana awam berbilion. Kes ini mencerminkan kegagalan integriti kepimpinan dan krisis kepercayaan rakyat terhadap institusi dan undang-undang. Dalam pembentangan ini, kami akan telusuri kronologi, latar belakang, kesan dan pengajaran daripada kes ini. Mari kita fahami bersama bagaimana salah guna kuasa boleh menggugat kestabilan politik dan masa depan negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akan saya teruskan slide pembentangan ini berkaitan dengan latar belakang dan juga kronologi kes-kes yang melibatkan Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Kronologi kes pertama merupakan kes yang melibatkan One Malaysia Development Berhad yang juga dikenali sebagai 1MDB. 1MDB ini ditubuhkan pada tahun 2009 bermatlamat untuk merancangkan pembangunan ekonomi negara. Namun, berlakunya penyelewengan dana melebihi RM20 bilion ringgit Malaysia yang disalurkan ke akaun luar negara serta digunakan untuk pembelian aset mewah. Individu utama yang terlibat dalam kes 1MDB ini ialah Low Tech Joe. Dan di dalam kes 1MDB ini juga, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak telah dihadapkan dengan 20 pertuduhan jenayah yang melibatkan salah guna kuasa, pengubahan wang haram serta rasuah dengan anggaran jumlah RM2.3 bilion ringgit Malaysia. SRC International Sdn Berhad yang ditubuhkan pada tahun 2011 adalah salah satu anak syarikat 1MDB. Ia bertujuan untuk melabur dalam sektor tenaga. Namun begitu, pihak SPRM telah mendapati sejumlah wang bernilai 42 juta ringgit Malaysia telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Oleh itu, Datuk Seri Najib Tun Razak didakwa atas 7 pertuduhan yang dibahagi kepada 3. Yang pertama, 3 pertuduhan pecah amanah. Yang kedua, 1 pertuduhan salah guna kuasa. Dan yang ketiga, 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Kes ini menjadi perhatian rakyat Malaysia kerana melibatkan pemimpin negara dan mempunyai jumlah wang yang besar. Assalamualaikum. Jadi saya akan sambung tentang kesalahan-kesalahan yang telah dijatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib oleh mahkamah. Ini adalah antara kesalahan-kesalahan yang besar. Jadi yang pertama ada 3. Yang pertama adalah pecah amanah jenayah. Yang kedua adalah pengubahan wang haram. Dan yang ketiga adalah salah guna kuasa. Jadi ketiga ini telah melibatkan sebanyak RM42 juta dan juga 4 million. Yang mana pecah amanah jenayah ini dilakukan kerana perbelanjaan dalam urusan peribadi. Dan yang kedua adalah digunakan pengubahan wang haram sebanyak 42 juta telah dilakukan untuk pembelanjaan mewah. Dan juga salah guna kuasa. Salah guna kuasa ini mereka telah mendapat peruntukan 4 bilion tapi disalahgunakan. Jadi ini bukannya soal kesalahan peribadi, tapi sebenarnya soal integriti. Keadilan dan tanggungjawab itu datang daripada diri sendiri. Jadi tidak adil kepada rakyat Malaysia. Sekian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang akta-akta yang terlibat dalam kesalahan Datuk Seri Najib Razak. Yang pertama, Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Najib didakwa menerima dan menggunakan wang hasil aktiviti haram yang berjumlah 42 juta untuk perbelanjaan peribadi, termasuk pembayaran kad kredit dan pembelian barang mewah.
Akta yang kedua yang dikenakan adalah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009, iaitu kesalahan menggunakan jawatan untuk jawatan. Akta yang ketiga adalah Seksyen 4/1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2021, iaitu kesalahan yang melibatkan pengubahan wang haram melalui penerimaan, pemilikan atau penggunaan hasil daripada aktiviti haram. Yang keempat, Seksyen 409 Kanun Kesiasaan Akta 574, iaitu kesalahan pecah amanah jenayah oleh penjawat awam atau ejen. Najib menyabitkan kesalahan pecah amanah kerana seperti yang kita tahu, dia ialah sebagai seorang Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada ketika itu, serta pengarah berkuasa SRC International. Beliau telah menyalahgunakan RM42 juta yang diamanahkan kepadanya. Yang kelima ialah Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694, kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Beliau menyahut kerana menggunakan jawatan bagi mendapatkan sokongan dalam bentuk wang RM40 juta melalui keputusan yang diterima oleh SRC International. Seterusnya, saya akan terangkan kesan yang berlaku akibat daripada kes ini. Kesan yang pertama adalah kesan terhadap negara, iaitu imej negara akan tercalar, pelabur asing hilang keyakinan terhadap negara dan ekonomi terjejas. Kesan yang kedua adalah kesan terhadap sistem perundangan, iaitu memperlihatkan institusi pengawasan yang lemah, mahkamah ditekan oleh tekanan politik dan keyakinan rakyat terhadap undang-undang semakin merosot. Kesan yang ketiga adalah kesan terhadap rakyat, iaitu kos sara hidup semakin meningkat, subsidi dikurangkan dan kepercayaan terhadap pemimpin semakin pudar. Kesan yang terakhir adalah kesan terhadap moral dan sosial, iaitu nilai moral semakin merosot, rasuah dianggap biasa dan integriti masyarakat terhakis. Kesimpulannya, kesan ini memberi impak yang besar kepada negara dan rakyat jika tidak dibendung. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai pengajaran. Yang pertama, kepentingan integriti dalam kepimpinan. Pemimpin negara perlu memiliki integriti yang tinggi kerana mereka memegang amanah rakyat. Kegagalan seseorang pemimpin menjaga integriti boleh menyebabkan kerosakan besar kepada ekonomi, imej negara dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan. Yang kedua, ketulusan dan accountability adalah asas tadbir urus baik. Sistem pengurusan kewangan negara mesti bersifat telus dan boleh dipertanggungjawabkan. Badan-badan penguat kuasa seperti SPRM, PDRM dan institusi kehakiman perlu diberi kebebasan untuk menjalankan siasatan tanpa campur tangan politik. Yang ketiga, peranan rakyat dalam memantau dan menilai pemimpin. Rakyat perlu peka dan cakna terhadap isu-isu berkaitan tadbir urus negara. Dengan adanya tekanan awam dan pemantauan berterusan, pemimpin akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Yang keempat, bahaya kuasa mutlak tanpa sembak dan imbang. Kes ini membuktikan bahawa apabila seseorang pemimpin mempunyai terlalu banyak kuasa tanpa pengawasan, mereka cenderung untuk menyalahgunakannya. Sistem semak dan imbang seperti parlimen yang bebas, media yang berani serta institusi awam yang kuat perlu diperkasa agar dapat mengekang salah guna kuasa. Antara cara mengatasi jenayah rasuah ini yang kita dapat pelajari daripada kes rasuah Datuk Seri Najib. Yang pertama adalah meningkatkan kesedaran masyarakat melalui kempen media dan juga pendidikan bagi mencegah penipuan dan juga rasuah. Yang kedua, memperketatkan penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pemberi dan juga penerima rasuah. Yang ketiga, menjalinkan kerjasama antara negara luar dan mewujudkan pusat rentas sepadan bagi memudahkan pengesanan dan pembanterasan jenayah rasuah ini. Kesimpulannya, kes Najib Razak menunjukkan bahawa pentingnya integriti dalam kepimpinan. Rasuah boleh merosakkan ekonomi, membebankan rakyat dan menumbuhkan kepercayaan. Ia adalah pengkhianatan terhadap keadilan dan moral negara.
Integriti bermakna jujur, telus dan bertanggungjawab. Tanpa integriti, kuasa disalahguna dan rakyat menjadi mangsa. Integriti perlu menjadi nilai nasional, bukan sekadar nilai individu. Semua pihak mesti menolak rasuah dan menegakkan integriti. Hanya dengan itu, Malaysia boleh pulih dan dihormati semula. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cadangan. Pertama sekali, meletakkan SPRM di bawah bidang kuasa Parlimen dengan cara kita mengukuhkan kebebasan SPRM supaya dapat meningkatkan ketelusan dalam siasatan dan mengelakkan pendakwaan terpilih untuk mengurangkan risiko di bawah kawalan eksekutif. Manakala yang kedua pula ialah dengan cara kita menggubal akta pendanaan politik dan mengawal sumbangan politik untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta meningkatkan integriti politik untuk mengurangkan pengaruh luar dan juga masih dalam peringkat kajian terhadap penglibatan bersama parti politik. Manakala yang ketiga pula ialah dengan mewajibkan pengisytiharan harta oleh ahli politik supaya dapat meningkatkan ketelusan dan membina kepercayaan kepada rakyat dan mencadangkan pengisytiharan bulanan bagi memantau kekayaan mereka serta data pengisytiharan harta tersedia boleh diakses oleh orang awam untuk meningkatkan ketelusan.